Hai hangpa semua, Assalamualaikum. Okey, dah lama Kak Sheila tak post upload video nah. Okey, hari ni Kak Sheila nak share buat ikan lengat dengan sambal masak yang viral tu. Okey. Sambal masak tu dia berasal dari Selangor Perak. Jom kita tengok resipi, kok simple je. Inilah sambal masak tu. Okey. So mula-mula Kak Sheila prepare ikan dulu nah. Ikan temendung borek ni Kak Sheila dah basuh dah, bagi bersih. Lepas tu ambil garam kasar. Kita lumaklah dekat ikan ni macam kita nak buat ikan goreng lah nah. Garam dia jangan bubur banyak-banyak sangat, nanti ikan ni masin tak sedap. Garam dia kita agak-agak aja bubuh macam kita nak goreng ikan nah. Tapi asam jawa paste ni yang kak bubuh ni, yang ni kena bubuh lebih. Kak Sheila pun bubuh kurang ni. Kita bubuh lebih sikit pada ni. So kita lumak semua asam jawa ni dekat ikan, kat dalam perut ikan semua kan. Lepas tu kita ketepikan sekejap. Okay. Lepas tu Kak Sheila prepare untuk buat sambal masak. Bahan dia simple je. Ikan bilis sikit, cili padi ni kak bubuh dalam 5 biji, dan belacan sikit. Nampak tak belacan dekat atas tu kan, sikit kan. Belacan kita bubuh sikit je, jangan bubuh banyak. Nanti tak sedap kalau banyak rasa belacan. Okey, ikan bilis tu agak-agak lah, hampa buat sikit, bubuh sikit lah nah. Lepas tu Kak Sheila bubuh bawang merah 4 biji. So bahan ni semua Kak Sheila tumbuk. Kalau hampa tak mau tumbuk, hampa boleh bubuh dalam chopper. Macam ni dah siap dah ni. Okey, lepas tumbuk, kak masukkan dalam periuk nah. Lepas tu kak bubuh santan cair. Santan cair ni kak ambil santan sikit, lepas tu kak bubuh lah ayak. Jadilah santan cair. Lepas tu kak bubuh ni, lepas tu kak masak dalam 3 minit macam tu lah. Masak ni untuk bagi hilang bau cabai dia nah. Kalau hampa nak lebih pedas, hampa tambah cili padi tu, ataupun tambah cili merah ke kan, whatever lah, hampa tambah lah ikut suka hampa lah nah. Okey, kita masak tu dalam 3 minit, dia nanti kering lah jadi kan. Dia jadi macam tu dah kan, kacau-kacau tu. Lepas tu bolehlah kita masukkan santan. Simple je masakan ni tau, tapi sedap. Dia sedap sebab ada ikan bilis. Okey, kak masukkan santan dalam 1 cawan. Lepas tu kak tambah ayak lah sikit. Lepas tu kak bubuh garam sikit. Ajinomoto sikit. Sorry. Kan bubuh tu. Lepas tu bila kita dah bubuh santan ni, kita kena kacau dia. Api kena perlahan. Kacau api perlahan sampai dia mendidih. Kita rasa lah, tengok nah. Kalau hampa nak bubuh gula ke apa ke, hampa punya suka lah yang tu. Tapi kau tak bubuh gula tak, kau bubuh ajinomoto sikit dengan tu saja. Bila dia dah macam bub tu boleh angkat. Boleh tutup api. Okey, so now Kak Sheila nak masak ikan lengat. So kat atas dapur tu Kak Sheila dah letak ayak tak untuk mendidih kan. So ayak tu bagi dia mendidih. Lepas tu kita susunlah ikan ni dalam bekas kan. And then Kak Sheila spray minyak sikit supaya dia tak melekat. Kalau kita simpan dia nanti bertindih-tindih, dia tak melekat lah. Lepas tu letaklah asam keping sikit. Asam keping letak lebih tak apa. Ni Kak Sheila buat sikit je tu nah. Letak lebih tak apa, baru dia rasa sedap tau. Nanti kita goreng dia rasa masam-masam kan. Okey, lepas tu kita kukus ikan ni dalam 10 atau 15 minit. Sebab kita tak nak lah dia terlampau masuk. Sebab kita nak goreng pula. Okey, 10 atau 15 minit je cukup lah tu. Lepas 10 minit apa buka lah tengok. Ni dah masak dah, nampak tak? Okey, lepas tu Kak Sheila nak goreng 2 ekor, yang lebih tu Kak Sheila nak simpan. So Kak Sheila dah panaskan kuali, buah minyak dah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita goreng. Goreng macam biasa lah, macam kita goreng ikan lah nah.
Tapi janganlah api terlampau kuat lah, sebab ikan ni dia dah masak lah kan. Api dia sedang-sedang lah. Bila dia dah garing, kita kembalikan ke daun. Dah garing kan. So boleh angkat. Simple je kan. Okey, lepas tu kau makan nasi dengan ikan goreng, ikan lengat goreng ni dengan sambal masak. Tu timun jepun. And then sayur kobis. Kobis pun kita rasa lah kita masak kan. Lepas tu hari tu Kak Sheila beli je nasi ni dengan sambal masak ni. Kak Sheila beli, Kak Sheila nak tengok rasa macam mana. So bila Kak Sheila dah beli, Kak Sheila dah rasa, boleh dah try buat. Okay, buat sambal masak. Tak tahu lah siapa orang Selangor panggil sambal masak. Kalau siapa dia pun panggil sambal, kau tak tahu lah sebab dia tak nampak macam sambal kan. Dia nampak macam lemak putih tu. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Jom kita rasa. Rasa dia sedap. You all hampa try buat. Sedap rasa dia. Satu je, belacan jangan buah banyak. Kalau hampa buah belacan banyak, nanti rasa kuah dia rasa belacan je. So belacan tu bubuh sikit je. Ataupun hampa tak suka belacan, ataupun hampa alah belacan, hampa tak payah buah belacan. Ikan lengat ni dia macam just nice je. Tapi kalau bubur asam lebih, rasa dia lagi sedap lah. Okey, kok try makan dengan kicap. Sebab orang yang jual nasi sambal masak ni, dia kata makan dengan kicap kan. Tapi Kak Sheila tak suka makan dengan kicap. Kak Sheila suka makan nasi sambal masak ikan je, no kicap. Ikut selera masing-masing lah. So ini saja perkongsian kali ini dari Dapak Kak Sheila. Dan jangan lupa subscribe Dapak Kak Sheila. Dan hingga kita jumpa lagi di next recipe, insya-Allah. Semoga hampa semua sihat-sihat selalu. Bye.